Okay guys, geng. Ini hari aku nak turun mancing lagi geng. Aku nak ketuk-ketuk makul jig. Cuaca pagi ni pun cantik, matahari ada. Aku sama Kai. Selimut habis geng. Dengan Togo. Semoga ada strike geng pada padu tadi. Ni aku nak keluar bekalan. Nak pergi menuju ke spot. Nanti macam sampai spot macam biasa geng. Aku update geng ya. Aku nak ketuk makul jig. Geng, stay tune geng. Right. Okay, macam biasa aku set up 15 gram. Togo dengan Kai pun pakai 15 gram. Balik yang pertama. Cuba geng ketuk-ketuk. Semoga ada yang sudi. Kalau ada, alhamdulillah. Drag jangan longgar sangat Kai. Makan lawai, ikan, jinahak, talang, kerapu. Try dulu spot ni. Kalau tak ada, kita cari spot-spot lain. Dah dekat. Strike geng, strike. Oh, gabut. Talang. Kasar. Balik belakang sana aku. Aku kena lagi. Oh, lucu lagi lah. Kena lagi tu. Baling tu cepat aku. Tu tempat yang Kai baling tu. Lepas pula. Rasa GT kot. Dia sabar tak kena. Sana belakang. Macam tu. Tak jauh sangat. Wah jauh no sana. Ikan tu. Spam lah ikan. Tu 3 kali kot dia sama. Tak kena. Waduh sayang ya. GT lalu macam tu. Tu. Pam. Okay, gulung. Layan guys. Gulung je. Kau saya masuk aku. Mantap guys. Longgar aja. Tak apa, tak lagi sikit. Ketak lagi sikit. Ungau kosong. Nak naik. Strike pertama Kai. Mantap. Patah joran tu buat release sikit. Sekejap. Ini sikit tu. Buka bab, bilang buka. Bilam tu buka. Patah joran. Buka. Mesin buka. Buka ikan. Strike lucu je ni. Dari belah sini. Mata saya hilang. Astagfirullahaladzim. Ada makan, ada sambal. Hilang pula. 2 kali rabut je. Bawah ni pun ada ikan makan tadi ni. Ketuk tu. Okay, strike geng. Jangan lucut. Bantuan. Strike pertama saya ni. Jenak lagi. Jenak kedua. Lepas dah lambut tak apa. Buka aku. Buka. Jangan nampak aku. Baling aku. Di tengah ada ni. Makan lagi. Tunggu depan ni lagi. Boleh tempat aku baling tu. Yang penting jejak bawah aku ketuk kat dasar. Aduh lucut lagi. Ada ketuk ni. Banyak dia dekat bawah. Go. Kau tukar pakai strike. 20. Kecil pula. Strike lagi. Tolak ke sana sikit tolak ke sana sikit. Strike Kau strike lagi. Sangkut pula kau ni. Tak apa, besar tu. Mantap. Tukarkan 20 guys. Cepat guys tu. Tak tunggu.
Geng, dia ada. Baling makan ni. Mantap. Yang bising je. Bising, habis. Okey, kena lagi. Alhamdulillah. Dia tengah ada, geng. Dia sudah sampai. Tadi ketuk-ketuk tak ada, geng. Oh, kasar, geng, kasar. Jangan lucut. Jangan lucut. Alhamdulillah, kasar, geng. Alhamdulillah, kasar. Makan lagi, wahai jenak. Jauh sana tadi. Dekat ni ada ni, aku boleh dekat pun ada. Dekat je, susah nak teruk kan. Jauh tu. Alamak. Salah tune pula. Makan lagi je nak. Dia kalau ada, geng, baling jatuh mesti dia makan ni. Ya, first tu nak cari spot dia kat mana tu. Mana dia duduk. Tu ada ketuk lagi. Bagus. Okay, kena lagi. Oh, kasar ni jenak lagi rasa ni. Dia tunduk-tunduk je kan, rasa jenak lagi. Okay, saiz macam ni okey lah, geng. Balik lagi. On. Okey. Pam. Okey. Okay, drag. Ketatkan sikit. Sikit je ketatkan. Macam tu. Okey, pam. Jangan berhenti, jangan kendurkan je. Jig tak boleh kendur. Sepai kan ni. Ui, kosong. Sini. Dah. Okey dah. Kasar geng. Mesin drag dong kau. Patah hujung jurang yang. Jenak dia, geng. Kasar geng. Ni ya, bang. Kasar geng, jenak dia. Padu kai. Baling lagi kau. Makan lagi ikan. Aku rasa kan, sebab apa tau. Ni jorang Zaha lah tu. Tak. Kena lagi kasar, geng. Oi, kasar. Baru baling Jangan baling tu sangkut nanti tak baik. Kasar, geng. Kau pergi belakang. Pergi duduk situ. Lucut. Aku dah agak dah lucut. So. Lucut, geng. Kena. Ada geng. Kena hak lagi. Kena hak. Nak usah tapak tangan. Strike padu ni. Belum. Dia ketat sikit. Jangan berhenti. Jangan sama. Okey. Kasar ni, guys. Lain. Kasar ni. Jangan berhenti je. Dia ada main tak apa. Janji dia dapat ke sini. Nak kasar ni. Confirm je nak kasar ni. Ya, tahan je. Situ dah okey tu. Kasar ni, guys. Confirm. Naik. Oh, tak masuk. Dah dia mesin. Pecah cincin. Geng, tengok jenak dia, geng. Kai kena. Macam tengok orang belakang. Jenak dia, geng. Saiz padu, geng. One jig Kita lari tak ada bawa umpan apa, geng. Kita bawa jig Full jig. Oh. Saya
Sas lagi sini. Padu ni geng. Kai tak pernah main jig geng. Aku first time bawa dia. Kasih dia kena current ni Pakai jig 15 gram. Strike jenahak padu. Mantap. Padu geng jenahak dia. Okay, cari. Tarik oh. Macam tarik. Padu geng. Cepat aku. Ha? Belum nanti ni sekarang. Sana sik oh. Nak layan dia. Mana macam Aduh, saya sekasar je nak dia. Kena kena. Jangan lucut lah. Tadi dah lucut. Pasal jenahak lagi ni. Jenahak saiz elok. Jangan lucut bantuan. Dia punya angguk kepala memang dia. Jangan lucut bantuan kasar ni geng. Memang saiz kasar ni. Nak go. Tapi tak tahu kat mana ni. Okay, naik. Lucut tak apa. Lucut paling lagi. Kat mana nak pergi bantuan. Ni confirm kasar ni. Kasar geng. Go. Masuk go. Okey. Okey, lepas kasut. Saiz dia geng. Lama tak ambil jenahak. Padu geng. Dia punya tekan kena set ultralight memang best lah. Tadi lucut geng. Ini baru hook up. Campak mata jig. Padu, saiz yang padu. Ketuk je gua, ada lagi tu. Lutut. Alhamdulillah. Gulung tu jangan mati. Oi, sekarang alhamdulillah. Gulung je. Jangan drag dah okey tu. Alhamdulillah. Biar je. Cantik tu. Lepas sikit kan. Diorang tu depan. Jangan berhenti gulung. Lepas sana. Diorang tu kan pula tak ke sana. Kau ikut dia buat apa? Gulung je. Jangan berhenti. Yes, tu. Sini. Mesin buka. Patah. Rasa tu. Dia tekan. Saiz baru. Togo macam mana? Rasa gitu lah rasa tekan garan betul lah. Padu guys. Kau buka. Buka tu mesin tu. Buka tu. Alright. Macam lagi, cari lagi. Aku tengah buat FG Note yang ada strike. Okay, alhamdulillah semua dah ada strike. Cari lagi. Macam lagi. Aku dah sampai spot kedua geng. Ketuk-ketuk lagi tengok apa yang suri di sini. Kalau wahai ikan jenahak, tanda, talang, gerut-gerut. Okey. Balingan pertama geng. Rasa tanda ni. Go. Okey, alhamdulillah geng. Ada ke kat sini geng? Baru baling pertama dah ada Maknanya dia ada ni. Alhamdulillah, dia ada. Cari lagi. Pindah lagi geng, cari lagi spot jenahak. Tambah-tambah lagi Manakah dia? Tadi tu kurang dapat seekor tu senyap. Pindah lagi. Belakang sikit go. Tak ada, belakang sikit. Ketuk lagi. Gerong geng yang makan. Yang jauh situ je. Gerong je yang makan. Cari lagi. Okey. Penting dia tak dasar. Lagi. Ada sambaran bawah ni geng. Ada. Okey, kena. Jenahak. Alhamdulillah dia ada kat bawah. Ketuk bawah je aku. Dia dekat bawah.
Tak payah baling jauh-jauh. Sini je. Dah, alright. Come on, makan Togo punya. Wah, dia lucut kat bawah ni dia makan kau. Aduh, kena dia lucut bawah ni je. Ada ketukan ni tak tipu. Aduh. Go, diorang bawah sikit senang nak sentap. Ketuk lagi. Kena. Bawah ni je. Bawah ni je go, tak payah baling oh. Senang bawah ni je dia makan. Alhamdulillah. Mantap. Jangan bising. Lari ikan kat bawah. Gulung. Sentap jangan berhenti go. Okay, gulung. Okay. Togo strike. Kosong. Ya, naik nego. Dia kan lambat. Yes, Togo strike. Jatuh. Jangan tak bawah. Dia tengok bawah ni. Alhamdulillah geng. Tambah lagi rezeki. Ketuk kat bawah. Orang kata kat bawah spot dia ni. Nak baling pun depan sikit je. Makan lagi je nak. Makan mancing Togo lagi. Ada ketuk? Kena lagi geng. Alhamdulillah. Jangan lepas, jangan ni go. Kau sentak tak kena tu, kau ulur lagi. Jangan terus gulung. Nanti dia makan balik. Cara dia macam tu. Dia dah sentap kan. Kau tak kena, kau jangan terus gulung. Dia ada lagi kat bawah tu, dia sambal lagi. Apa? Tu dia sambal kat aku. Ketuk je. Kalau tak kena kan, kau ulur lagi. Tak payah nak gulung-gulung. Drag tu kau gulung, ketakkan lagi sikit. Sikit je. Ada dia ketuk ni, 2-3 kali ketuk tu. Kena lagi. Ada kat bawah Ni geng, tambah lagi. Ada 2-3 ekor yang aku tak rekod lagi. Lah, tambah lagi geng. Susah gini sedap lah ni. Mantap. Cari lagi. Tambah lagi rezeki. Mantap. Aduh, biasalah talang apa ikut. Tak. Okey geng, tiba-tiba petang Tiba-tiba petang angin jadi laju geng. Angin selatan masuk kat sini. Dari sana rasa angin selatan ni. Tadi air pasang alhamdulillah okey cantik. Ni petang angin kuat sikit lah. Tapi kita still boleh mancing lagi. Kita ketuk-ketuk lagi. Layan apa yang ada dulu. Sementara air masih dalam lagi ni, boleh mancing lagi. Makanlah wah ikan lagi. Tambah lagi strike. Kuat geng angin ni. Tiba-tiba je tadi okey. Betul lah kuat Togo strike padu. Naik cepat aku. Patah jorot. Oi, dia kasi. Togo strike geng.
Oh, kasar je nak Togo. Mantap Togo. So geng je nak dia. Angin masih padu geng. Aku masih mancing lagi ni. Masih ketuk-ketuk je lagi. Alhamdulillah ada rezekinya. Masih tambah-tambah lagi geng. Alhamdulillah. Ni pakai speed ni. Pijak badan tu boleh. Ha tu. Masuk kan. Right. Alright. Mantap. Cari lagi bro, cari lagi. Tunggu strike. Dia nak masuk. Jauh. Dia nak masuk. Naik go. Alhamdulillah. Togo gila lah kau Mantap. Nak hak geng, kasar. Padu lah. Saiz elok geng. Macam inilah sedap ni. Dapat dia tekan. Memang terbaik. Walaupun angin kuat, masih dapat strike lagi. Kita cari lagi. Mana dia masuk ni? Sini pula. Okay, jangan hak padu. Kita cari lagi. Mantap. Masih cari strike geng. Angin dia petang angin kuat geng. Bukan petang, air gerak surut ni. Ni baru pukul 12 geng. Belum petang lagi. Baru pukul 12.30 lah lebih kurang. Sebab awal lagi geng. Kita cari lagi strike geng. Nanti macam biasalah strike dia aku update lagi geng. Right. Okay, geng, sekarang dah hampir pukul 1 rasanya geng. Aku rasa nak balik lah. Angin kuat geng. Lepas tu darat tu pun ada kilat-kilat hujan geng. Aku takut dah sampai je. Ni aku rasa aku susu ikan. Aku tunjuk hasil, lepas tu aku balik lagi. Alright, okay geng. Alhamdulillah, Togo ini lagi ada strike. Kai pun ada strike. Alhamdulillah, mantap. Okay. Okay lah geng. Aku dah nak balik geng. Sebab cuaca pun angin pun dah kuat geng. Tadi ada guru-guru. Okay geng, aku ni lagi macam bersama Kai dengan Togo geng. Togo sikit lah Togo. Alhamdulillah geng, ketuk-ketuk makan kejut geng kan 15 gram dengan 20 gram. Tapi 20 gram aku kurang pakai. Aku banyak pakai 15 gram. Okay geng, aku tunjuk hasilnya geng. Alhamdulillah geng, kita ada 33 ekor geng jenahak. 33 ekor. 33 ekor. Ada yang bayi-bayi boleh ambil lagi. Talang ni pun boleh lah buat goreng-goreng geng dengan anak jenahak ni. Kasar pun ada. Ini bayi memang padu-padu geng. Mantap lah. Hasil dari ketuk-ketuk berkejik dengan Togo. Dengan Kai. Kai first time geng. First time dia main ketuk-ketuk berkejik. Aku racun dia lagi geng. Aku memang banyak racun orang kan. Okay. Ada masa aku buat video lagi. Jangan lupa like, comment, share dengan saya Alhamdulillah geng, rezeki tadi setengah hari. Aku balik dalam pukul 1 dah ni aku balik. Alright. Alhamdulillah rezekinya. Padu geng. Padu mantap.